Selepas sedekat hilang dari radar seni, Siti Syariza Saifuddin atau Eja 53 tahun tidak merancang kembali mewarnai dunia lakonan. Siti Syariza Saifuddin, pelakon filem wanita terbaik pada Festival Filem Malaysia FFM ke-24, melalui filem Janin ini mengaku lebih fokus kepada keluarga dan perniagaan sambal yang diusahakan. Difahamkan 2015 merupakan tahun terakhir Eja berada dalam industri seni, bermakna sudah genap 10 tahun Eja tidak aktif dan berdebar ketika berdepan dengan media. Bagaimanapun, Eja merasa bersyukur dan fokus pada keluarga dan perniagaan, iaitu menjual sambal sekali produk keluaran industri kecil dan sederhana lain. Selain itu, Eja juga tidak menolak populariti diraih, memudahkan dia mengembangkan perniagaan yang sedang diusahakan. Malah Eja mengaku masih banyak menerima tawaran berlakon, namun dia menolak dengan cara baik. Di samping itu, Eja turut memberi alasan tidak punya masa untuk berada di lokasi penggambaran kerana sibuk dengan anak yang masih bersekolah dan perniagaan. Bagaimanapun, Eja tidak menafikan rindu untuk beraksi bertandang, namun tidaklah membuatkan dia ingin berlakon seperti dahulu. Pada 2017, Eja dilapor mendedahkan sudah 10 tahun bergelar isteri kepada tokoh korporat Muhammad Silahuddin Jamaluddin. Sejak itu, Eja mengambil pendekatan perlahankan kerjaya seni selepas melahirkan anak tunggal Nur Isha. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga perniagaan yang dijalani Eja terus maju jaya.